Satu hari Abu Hurairah lapar macam tu juga, tapi tak berguling. Dia tunggu depan masjid. Satgi kalau ada sahabat yang lalu, dia akan buat-buat tanya soalan. Bila duk jawab tu, dia akan ikut berjalan, mungkin boleh sampai masuk rumah kawan tu. Akal ni. Ni Abu Hurairah cerita. Dia cerita ni pengalaman dia. Dia kata kalau lah aku buat-buat tanya soalan, padahal dia pun alim. Satgi kalau sahabat tu jawab sampai depan pintu, kau dia kata, masuk lu. Aku tak mau tolak lah pelawaan tu, nak masuk. Paling kurang TO dengan syok kodok, lepas lah. Contoh, Abu Hurairah buat sungguh. Dia nampak Sayyidina Umar. Dia tak nak tanya soalan. Sayyidina Umar pun lalu sampai depan Masjid Nabawi. Dia kata, ada satu soalan. Sambil berjalan lah. Sambil berjalan, Sayyidina Umar pun jawab, habis. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Rumah tak sampai lagi. Maka Sayyidina Umar berkata, minta izin lu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak ada sampai rumah Sayyidina Umar. Patah balik main duduk depan masjid. Tangan duduk sini. Apa? Ni dia cerita ni. Dia duduk musing-musing lengan ni. Lalu Abu Bakar. Kawan ni duduk fikir soalan apa pula. Dapat satu soalan, Abu Bakar pun lalu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wahai Ibn Abi Quhafah. Nak tanya soalan. Tanya sambil berjalan. Tanya soalan, Abu Bakar pun jawab, habis. Rumah tak sampai. Sekerat jalan juga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Balik